Assalamualaikum, salam sejahtera. Kali ini Adi akan berceritakan mengenai Taman Herba Negeri Perlis. Okey. Assalamualaikum. Ini adalah Taman Herba Negeri Perlis yang telah ditubuhkan oleh Pejabat Perhutanan Negeri Perlis pada tahun 1998. Taman Herba ini merangkumi kawasan seluas 12 hektar. Tujuan penubuhannya adalah untuk memaparkan dan meningkatkan kesedaran masyarakat tempatan kepada kepentingan penggunaan sumber hutan, terutamanya tumbuh-tumbuhan, serta menggunakan pengetahuan tradisi bagi kepentingan generasi yang akan datang. Di sini terdapat lebih 6,000 spesies tumbuhan herba dan tumbuhan untuk perubatan tradisional. Taman ini telah dibuka kepada orang awam pada tahun 1999. Taman ini kini berfungsi sebagai muzium etnobotani dan juga sebagai pengajian bagi kebanyakan sumber tumbuhan yang boleh didapati di negara ini. Taman Herba Negeri Perlis. Taman Herba Negeri Perlis or Perlis Herb Center, which was also known as Ethnobotany Museum, was a restoration by State Forest Department in 1998, was opened of the public in 1888. It's an area about of 20 hectares. The main of evaluation is a center of promote awareness, knowledge of the local people and their coming generation to help this fund the country of West other trade ecotories and proven having medical fellows. The Northern species in Herba and Canter is the Canter of Rimba Herba Perlis. Welcome to Rimba Herba Perlis, Forest Department of Herba. Selamat datang ke Rimba Herba Negeri Perlis. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pelawat yang datang ke Bukit Ayer, ke Taman Rimba Herba. Semoga selamat dalam perjalanan pulang ke tempat masing-masing lah. Terima kasih kerana sudi datang ke Eko Rimba Jabatan Perhutanan Negeri Perlis. Saya sebagai seorang pekerja di Jabatan Hutan Negeri Perlis mengucapkan selamat datang dan selamat pulang dalam keadaan baiklah bagi yang telah datang dan yang akan pulang lah. Okey, Assalamualaikum.